emas tidak sesuai untuk simpanan jangka masa pendek. Jadi tuan-puan, emas ni sesuai untuk simpanan jangka masa yang panjang. Duit tersebut kita tak nak guna dalam tempoh 2 tahun dan ke atas. Dan ataupun kita dah tahu simpanan yang kita buat ni kita nak guna 2 tahun dan ke atas. Itu sesuai untuk kita simpan di dalam bentuk emas, tuan-puan. Adapun tuan-puan nak guna 5 bulan akan datang, 6 bulan akan datang, tak sesuai, tuan-puan. Duit tersebut simpan di dalam bentuk emas. Nanti kalau tuan-puan nak jual, dia ada spirit value lagi. Kalau harga emas tak naik, berlaku kerugian. Tuan-puan cakap, oh simpan emas tak untung pun. Sebab apa? Tuan-puan beli untuk jangka masa yang pendek, memang tak sesuai. Mana-mana pakar kewangan bagi tahu pun, nak nampak keuntungan daripada simpanan emas, simpanan yang tuan-puan buat tu adalah untuk jangka masa yang panjang, iaitu 2 tahun dan ke atas. Jadi tuan-puan, saya ada 5 dinar macam ni, tuan-puan. Saya beli pada tahun 2023. Saya beli pada tahun tersebut hanya 6,000 lebih sahaja, 6,300 lebih macam tu. Dan sekarang, tuan-puan, gram emas yang sama, dinar emas yang sama dah meningkat naik menjadi RM12,000. Jadi dalam tempoh masa 2 tahun lebih, kenaikan lebih daripada 100%. Maksudnya 2 kali ganda daripada apa yang saya beli. Saya beli 6,000, sekarang dah jadi RM12,000. Jadi tuan-puan, ada kata tuan-puan ada duit yang tidak digunakan dalam tempoh masa 2 tahun, sesuai untuk tuan-puan tukar duit-duit tersebut ke dalam bentuk emas fizikal macam ni. Lebih baik daripada tuan-puan letak dalam ASB ataupun tabung haji. Jom tuan-puan, saya bantu guide sebaiknya. Boleh rujuk pin video saya ataupun boleh DM saya akan bantu guide sebaiknya. Assalamualaikum.